Jom hari ni kita test vibe code dalam phone dekat AI Studio. So saya nak tolak dulu laptop ni ke tepi and then kita terus ambil phone kita. Habis sebelum tu saya nak disclaimer satu benda, which is saya akan gunakan AI Studio dalam browser dekat phone ni lah. So mungkin akan ada yang rasa leceh sikit, tapi korang jangan risau sebab mobile app AI Studio ni akan keluar tak lama lagi. So lagi satu sebelum saya mulakan, saya nak bagi tahu dulu kenapa saya pilih AI Studio instead of platform-platform lain. Ada 3 sebab kenapa, which is percuma untuk korang gunakan platform ni, percuma untuk korang gunakan model-model yang power dalam Gemini, percuma juga untuk korang deploy, share and even kalau korang nak jual sendiri app yang korang dah vibe code dalam ni. Cuma korang hanya kena bayar bila korang gunakan model-model yang berbayar. Itu pun just untuk model-model berat yang macam Nano Banana Pro, Google Veo 3 dan lain-lain model yang ada tanda paid macam ni. So, apa lagi? Jom kita start. So, korang boleh ambil phone korang and then korang pergi ke browser favorite korang dan type AI Studio. And then, klik link yang pertama tu and then korang akan masuk ke page home dia. Okay, dekat sini korang nampak dekat bahagian atas kiri tu ada satu button yang ada line 3 tu. Korang boleh tekan, which is ni menu dia lah. Korang boleh terus pergi kepada build and then terus tekan start. So inilah page yang korang boleh mulakan macam-macam. So korang nak type ke, korang nak even voice sendiri pun boleh, apa-apa saja idea app yang korang nak. Contohnya macam saya dah siap copy app yang saya nak buat, which is saya nak buat app yang nama dia Gastropics untuk tukar gambar makanannya. Biasa-biasa jadi gambar makanan gourmet style, yang style food photography lah, yang ada estetik. And then saya nak gunakan model AI Gemini ni, which is Gemini 2.5 Flash Image. Macam saya cakap tadi, Nano Banana Pro kena bayar kan? Tapi Nano Banana yang sebelum ni tak perlu bayar. So saya gunakan model yang tu. And then saya tulis lah, take your time and make no mistake lah. So tu saja je. Saya just tambah and then saya terus tekan build. So kat sini korang just tinggal je phone korang. Korang nak pergi sambung tengok YouTube kejap ke, dalam masa beberapa second ataupun beberapa minit. Dalam saya setakat ni pengalaman saya dalam 2 minit lebih macam tu saja yang paling lama. So kita biarkan dia beraksi. Okay, saya rasa semua tick tadi dah siap and then dia terus pergi kepada page preview ni balik, which is page preview ni adalah untuk appearance app yang korang dah buat tadi. Apa-apa pun kita try tap dulu gambar makanan yang kita nak letak. Okay, so saya letakkan nasi dagang yang betul-betul dihidangkan kat rumah ni. So kemudian kita pilih estetik. So chef's note ni optional saja, so saya tak sentuh sangat. So saya terus tekan serve the dish. Tadi bayangkan, ini gambar asalnya tadi, hidangan kat rumah kan, pinggan pun pakai pinggan kat rumah, atas meja beralas apa semua tu. Tapi kat sini ada atas meja kayu, lepas tu pinggan yang minimal, kosong, plain. Lepas tu ada nasi pun, plating semua dijaga, dikemaskan balik. So ini kita test yang pertama. And then kalaulah ada masalah, korang rasa macam